Maaf saya lewat. Tak apa Ika, I pun baru sampai. Oh, okey. Saya set up kejap Saya tak ada. By the way Kak Ika, I nak tanya. Apa plan you lepas ni? Saya ada mohon uni. Nak cuba dalam perfilman lah. Tapi masih dalam proses. InsyaAllah kalau ada rezeki nanti, boleh asalkan lagi bakat dalam bidang industri nanti. Perlu ke sambung belajar? Baik you teruskan apa yang you buat sekarang ni. Sekurang-kurangnya you dapat juga income kan? Kenapa ni Ika? Mak, kamera Ika hilang, Mak. Tolonglah, Mak. Ada orang pecah rumah, Mak. Tolonglah. Itu je harta benda Ika untuk cari duit, Mak. Jomlah pergi lipat polis, jomlah, Mak. Ika, tenang Ika. Barang hilang. Memang susah nak dapat balik. Okey? Ika kena banyak sabar. Okey? Tak. Mama tak tahu Ika bersusah payah nak beli kamera tu. Senanglah Mama nak cakap. Sabar. Bukan kamera Mama yang hilang. Ika? Oh, Ika. Ika, jom turun makan, Ika. Dah 1 hari Ika duduk kat bilik ni. Tak turun-turun makan. Jom turun makan, sayang. Apa ni, Ika? Alhamdulillah. Percayalah, Ika. Rezeki ni semua datang dari Allah. Kadang-kadang kita mengharapkan sesuatu, tapi Allah yang menentukan segalanya, ya? Jaga diri baik-baik, Ika. Okey? Nanti sampai sana, nanti call Mama. Awak Zulaika kan? Ya, saya. Saya lupa nak beritahu awak.
proposal filem pendek awak terpilih untuk festival filem anak muda. Awak wakil universiti kita. Jadi saya nak awak jumpa saya esok Baik, Cik. Terima kasih, Cik. Assalamualaikum, Mama. Waalaikumsalam. Ika. Mama, terima kasih atas doa Mama selama ni. Ika janji Ika tak akan sia-siakan peluang yang Ika dapat. Terbangkan aku bersama laut biru, kepakan sayap kecilmu tanpa pilu. Aku tahu aku bukanlah seberapa,